Dalam utama kes samun berkumpulan yang menggemparkan daerah Gombak pada 27 Februari lalu, disahkan merupakan individu awam dan bukannya pegawai atau anggota polis yang turut diberkas dalam kes berkenaan. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar berkata, hasil siasatan mendapati individu tersebut bertindak merancang kegiatan samun itu bersama beberapa lagi rakan yang saling mengenali antara satu sama lain. Menurut beliau, dua suspek terakhir yang dipercayai terlibat dalam kejadian berkenaan berjaya ditahan semalam sekaligus melengkapkan tangkapan kesemua 6 suspek. Syazali berkata, dua suspek yang ditahan semalam kini diremand bagi membantu siasatan lanjut. Menurutnya, siasatan juga mendapati semua suspek mempunyai hubungan antara satu sama lain. Sebelum melakukan kegiatan jenayah tersebut, media sebelum ini melaporkan dua pegawai kanan dan seorang anggota polis antara 6 lelaki yang diberkas bagi membantu siasatan kes samun berkumpulan yang berlaku di daerah Gombak pada 27 Februari lalu. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 7.30 pagi sebelum satu operasi khas dilancarkan bagi menjejaki suspek yang terlibat.